bilang tu. Aku main kan. Gila kau, satu Malaysia tak lepas. Gila. Itu belum lagi tapi ada duduk sebelah apa, ada muda ni. Sedih, kita kesedihan di sini ya. Mantap. Layan dengan budak-budak dari mantap. Ada guys, mana baru masuk, mana ada kita bawakan live game MSSS untuk kapal layar. Alright. Mana dekat laut guys, dekat laut. Atas laut ni. Main gila, jangan main gila atas laut ni. Tahu dah. Untuk hari ni kita game cun-cun punya. Alright. Mantap. Race. Ini race. Main angin punya ni. Cucuk angin punya. Wih. Race. Ada yang fly kat belakang tu. Ada yang terbalik tu sana, terbalik. Nampak terbalik. Terbalik mana dia. Mantap. Cun-cun. Sekejap kita nak share sikit lah. Share cun-cunnya. Macam mana nak share? Macam mana nak share? Boleh share? Okay. Right. Kau main 1, 2, 3. Tak ada benda dia. Kau 1, 2, 3 je. Tak lagi seorang tu tak. Macam nak roll. Kau ajar dia. Kau ajar dia, tembak awak. Tak boleh. Mantap. Tinggi mana bagi gift memang mantul gila geng. Untuk kali ni kita ada kejohanan kapal layar Selangor punya. Ajar di bawah. Jalannya satu. Rapat-rapat jangan jauh dulu bang. Kapal layar Selangor punya. Masuk kat atas je. Tap screen sikit kan. Tap screen sikit. Alright. So kita game dekat Batu Laut ni. Ni sekarang kat Batu Laut. Kat Batu Laut. Ada dekat Batu Laut. Mantap gila geng. Pointing lah, tolak lah Nada. Lagi. Mantap. Mana baru masuk geng. Saya Tap buat sikit. turun. Berapa orang masuk? Ramai? 10. Tadi ada belas-belas. Keluar ajak pergi share jap. Pergi share guru besar tengok. Yang dalam ni jangan share. Yang lagi ramai nanti aku lagi start nak baca. Apa? Share terus. Mantap. So kita ada penggambaran cun-cun punya. Mana baru masuk yang tap screen sikit. Hari ni kita ada game kapal layar. Kapal layar peringkat Selangor punya. Cun-cun punya. Kita ada player lah. Ni player, ex-player lah. Hari dia free dia datang. So kita ada coach ni. So ini bersama. So tengok mana yang baru masuk geng. Korang tak pernah tengok kapal layar, main tengok sini. Cun-cun je. Ini kapal layar. Boleh share.
Kalau ada free-free korang boleh komen. Tanya apa nak tanya. Kat sini kita ada coach. Nanti kita boleh tanya coach apa benda masalah ke. Korang berminat nak cari coach nak belajar ke boleh. Boleh datang ke Royal Selangor Yacht Club ataupun di Batu Laut. Di Batu Laut pun ada. Coach kalau teringin lah. Kalau yang teringin nak belayar boleh. Tapi hati Boleh hantar anak-anak kat sana. hati kena keras sikit lah. Kena keras lah. Mantap. Kejap ya, Bu. Kenapa? Itu bal. Laut Kapalaya gameplay betul, mantap. Di pantai mana ni? Ini Batu Lut, dekat Batu Lut. Sana JT lah, JT untuk Pulau Basam. Yang tu malah layar dia, jatuh lah. Kita ada kat pantai Batu Lut. Tadi dekat atas kau tak nak buat. Kemal. Kenapa? Tanggal. Pasang lah. Kau macam dah baru pula tadi nak pasang. Cepatlah Aira. Berapa lama Tak kau? lain lah. Mati aja ke belakang. Oh nak start tu. Best. Yang mana kau rasa mau? Best tak best lah. Hitam lah. Mantap. Thank you. Mana yang baru masuk yang tak sikit. Ini hari kita bawakan live kejohanan Kapalaya. Pelayar. Ni pelayar. Senang nak jadi seorang pelayar. Betul. Ini memang mencabar. Memainkan diri. Perempuan guys, bukan lelaki ni perempuan. Berapa umur dia dah? Umur 12 tahun. 12 tahun guys. 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun. Solo lah ni kata-kata laut. Kita orang cakap-cakap je di bawah. Mantap. Nampak? Ui. Jangan risaulah keadaan terkawal. Ya. Sama budak 11 tahun. Mantap. Untuk memasang layar ni. Mantap. Tengok. Sana dah sedap tu, dah standby. Tinggal ada seorang yang tarik ni. Tarik. Okey. Ui, terbalik. Okey, ini adalah sukan. Pegang lah bawah sikit. Tangan kau yang sukan atas tu. Angkat. Oh, heli. Angkat. Heli. Tegak lagi ban. Alamak. Okey. Mana baru masuk geng? Hati-hati sikit. Ini kita live cun-cun punya. Kapalaya. Pegang ini. Jalan je. Tarik layar tu, jalan je. Sana tu ada sana dah drop lah, jadi 7 lah. Berapa? Ramai? Sedap. Mantap. So sekarang kita pergi dekat Centerboat. Centerboat. Dah nak start game lah.
gameplay. Ini bukan gameplay, ini betul-betul punya game. Okay, diorang dah start game pasukan lah. Pasukan punya game. Alright, kita tengok. So dekat situ lah juri-juri, hakim-hakim semua ada dalam booth depan ni. Booth ni tak gerak mana-mana, ada statik kat tengah ni. Sebab dia macam line lah. So ini lah. Start lah. Gol! 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 Lagi seorang gol! Gol lagi seorang! Kena marah lambat. Tahu ni dia bawa turun layar. Hanya belakang. Kena marah. Mantap. Okay, diorang dah start dah tu. Sana tu dia dah gerak. Dia dah gerak. So yang ni standby. Oh, dia cantik kan? Kita macam kita daripada belah sana, dia sini macam biru tau cantik. Kalau sebelah sini ada macam terang yang macam perit tu kan. Macam perit lah. Tak apa-apa, ambil tahan, nanti pusing. Kan, sebelah sini nampak senang biru. Kat sini, kalau bahasa kamera panggil harsh lah, dia punya terang sangat. Alright. So, okay. Kan? Baru cun. Okay. Ini biru mati hitamku. Cantik. Sekejap Yang lain tu bagi dekat rapi kau. Mana? Nah. Murah. Ini. Tak tahu lah, tak amai pun. Jangan balik nak main. Ha? Jangan balik nak main. Jangan. Modal. Okay lah, sekarang team racing. Ya. Sekarang kita bermain untuk team race. Racing yang mana baru masuk tu tap-tap dulu guys. Kat sini dah khas ni. Kita duduk tengah-tengah je. Di kanan je. Di kanan ni. Maksudnya diorang gerak ke sana. Untuk finish. Oh, finish dulu. Sampai sini finish lain lah. Diorang jaga finish lah. Sekarang tim Kuala Langat lawan tim Sepang. Dia kalau tim ni dia lawan dua tempat ke? Lawan dia. Tim Sepang lah. Lawan Sepang. Yang ni Kelang lawan. Kelang lawan tempat mana ni? Kedah. Langit tu. Yang tu bimbing dia sebelah nangis ni. Hijau. Salah. Boleh lah.
mana boleh masuk tap-tap dulu guys. Hari ni kita live. Janganlah tag dengan kawan-kawan. Hakim jalan terus. Terus. Datang sini. Tengoklah boy sini. Orang nak tolong jaga-jaga. Kau larilah. Jalan terus. Hakim jangan tag. Jalan terus. Mana budak Hakim Milo jalan bang? terus, jalan Ni saya budak Milo. Saya budak Milo. Ni pun budak Milo ni. Ya, Ni saya budak Milo lain tu. Dalam kontena ada budak Milo, memang budak suka cari lah. Oh ya. Tapi budak tu dah tak nak lah. Lepas tu boleh famous, kau-kau dah tak nak. Oh. Ambil lah. Tak ada lah budak Milo dah tak ada lah. Sekarang masuk lah. Jalan je lah. Dah Milo dah habis. Milo dah habis. Pointing lagi. Boycott Milo. Pointing. Tengoklah layar tu. Sabar doang. Sofia, tengoklah layar. Diorang ni akan gerak dalam satu tim tu. Weh, pusing mana? Kau lepas layar boleh ya? Kau Boy, mana boy? pusing macam ni lah. Woi. Boy mana boy? Situ kan boy? Lepaslah layar. Hei. Sofia. Hei. Farida. Kau pusing mana? Lau ulang Bodoh tulang ni. Kau pusing mana? Kanda. Pergi satu balik. Pergi satu. Janganlah, kau janganlah tuan kabut. Jalan. 1, 2, 3, 4. Kanda. Ozil. Pergi ke Bogos balik. Tengoklah layar kaki. Woi. Pergi ke Bogos. Jalan dulu, jalanlah, jangan tag. Jalan dulu Hakim. Tarik ladder. Weh, kau lepas layar tu boleh lepas layar. Jalanlah, tengoklah layar kau. Sofia pun kata jalan dulu lah. Baru tag. Jauhlah sikit. Lepas layar kau lagi. Tag. Tag. Tak best dia tengok tim press kau. Dapat. Dapat. Lepaslah layar, saya tebuk angkat lah. Kau ni macam tak tahu belayar pula. Main-main lah bang. Libat pakai kayu ni tahu lah. Tempat. Tunggu semua dia apa? Weh, kucing belah mana? Tadi 15 lah boleh tinggi sekejap. Dah tu pergi keluar je, pergi share. Hilang. Tariklah layar. Mantap. Mana bermasuk yang tetek sikit. Kita ada game kapal layar untuk hari ni. So hari ni kita ambil gambar cun-cun macam biasalah. Okey, mana? Sana. Apa yang kau nak turun ni? Right. So